Butang? Asal tiba-tiba tempe ni? Tak. Ada seorang kakak ni, setiap kali dia pergi kafe, dia order mi Jawa. So dia cakap, tahu tak apa, tempe tak nak. Sebab dia tak suka tempe Nak Ima. Sebab tu Butang teringatkan dia bila Nak Ima cakap, tahu tak apa. Situ pula Butang ni. Great joke, Butang. I like. Babe, Abang Husin mana? Tengah layan blues. Kau. Aku. Yelah, kau takkan aku pula. Bukan kau. Nak buat apa aku? Kau rapat dengan dia. Kau kawan dia, bukannya aku. Okeylah kalau macam tu. Macam tu lah. Cuma kau seorang aja yang boleh tolong dia. Kan? Aku seorang je. Aku kan kawan dengan dia. Mestilah aku tolong dia kan. Takkan nak hantar Butang pula kan? Lain macam je kan kau tu. Tak apalah Encik Butang, Encik Naimah ya. Saya pergi dulu. Saya ada tanggungjawab sosial yang nak dilaksanakan. Kau nak gana? Aku nak pergi mana lagi? Aku nak pujuk si Abang Husin yang kau yang tersohor tu lah. Kan? Aku kan kawan dia. Aku yang kena pujuk dia. Aku paling rapat dengan dia kan. Sampai kau kata yang aku kena sorok hide my feeling semua kan. Tapi kau tak ingat. Esok siapa yang frust? Aku bukan kau. Ayoyo. Kau dah tak nak ayoyo. Kau dah tak payah ayoyo dengan aku dah, babe. Okey? Tapi kau ingat. If anything happens to me or my feelings, kau siap. Tak payah, babe. Dah. Apa? Tak payah. Tak ada dah tulis. Jangan pegang. Tapi Frankie. Tak payahlah, weh. Aduh, Abang Husin pun nak. Dia lah. Butang tahu. Belakang Butang, dia orang kutuk-kutuk Butang. Kakak panggil Butang Frankenstein. Husin pula panggil Butang psycho. Butang tahu lah. Butang jangan salah faham tau. Sebenarnya diorang... Butang tak kisah ni, Mak. Ini kali pertama dah hidup Butang ada orang bercakap pasal Butang. Walaupun buruk. Sebelum ni kan Naimah, tak ada orang peduli pasal Butang. Tapi kali ni Butang asyik happy sangat. Butang baru tahu yang Butang ni sebenarnya wujud. Kamu faham tak? Butang ni sebenarnya manusia. What? Wake up lah. What is wrong with you? Wake up. Hey. Hello. Listen here, Husin Metibang. You are being humiliated. Do you understand? Kau dengar tak apa kau cakap? Aku dengar. Apa aku cakap? Kau panggil aku Husin Metibang. Alamak, ke situ pula dia. Ya Allah, what is wrong with you? Hey. Ya Allah, aku stres ni. Boss, look here, okay? You are a good person. You are wonderful, okay? And Ayu is blind not to see that. Dia yang rugi, not you. Do you know how many women out there in the world Like you who are dying to have me as the man. Is that what you're trying to say, Zoe? Boyolah, Mat. Lu feeling, lu faham tak? Lu ingat lu mawi ke semua orang gila-gila akan lu? Malu lah tu. Yalah. Jom. Jom, mari. Jom, ikut. It's expensive. Okay, take care. Bye. Expensive pula. Macam tak percaya you tak marah kat dia tadi. Sayang dia dah kata dia tak perasan tadi kan? Kenapa nak marah pula? You have changed a lot, Rania. Thank you, okay?